Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak review sebentuk cincin silver menggunakan permata nilam. Okey, anda boleh nampak permata nilam ni dia cantik ya. Warnanya cerah dan nampak rekahan ataupun dalam permata tu ya. Okey. Design cincin ni customer dia minta ikut contoh ni, yang contoh cincin yang asal. Cuma yang ni bukan yang custom lah, ni simple cincin ready made, dia agak nipis. So customer nak ikut design yang ini untuk kita customkan, kita buat yang baru yang lebih tebal, lebih solid. Okey, boleh tengok beza dia. Okey, ni yang kita buat. So anda boleh nampak daripada sisi ni beza ketebalan cincin. Yang ni yang ni lebih nipis, ini lebih tebal, solid. Okey, kita cuba ikut setakat yang boleh. Okey, bagi ukiran. Okey, dan batu yang ini lebih cantik lah, yang dibuat, yang baru dibuat ni. Okey, anda nampak dengan jelas. Okey, kalau berminat nak tempah, kalau nak minta kami ikut design-design tertentu, anda boleh berikan contoh sama ada gambar ataupun contoh yang actual sebegini, kita boleh dapat ikut lebih dekat lah, lebih close. So, kalau sekadar gambar tu mungkin ada sedikit kekangan lah, nak ikut lebih rapat. Okey, itu saja, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.